Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat datang ke Podcast Aldi. Pada podcast kali ini saya bawakan khas Marbot X. Hai, salam perkenalan. Saya Marbot X dari Pejabat Pendidikan Daerah Marang, Terengganu. Hari ini saya difahamkan Marbot X akan bercakap dan mengulas berkaitan 5 tumpuan utama RPM 2026 hingga 2035 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, memang betul. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih atas jemputan. Baiklah, saya serahkan kepada Marbot X bagi menerangkan dengan lebih jelas berkaitan 5 tumpuan utama RPM kepada penonton podcast Aldi. Baiklah, yang pertama sekali, tumpuan pada mutu. Maksudnya, kualiti pembelajaran tu sendiri. Ini termasuklah kurikulum, cara mengajar dan kemudahan sekolah. Semuanya untuk pembangunan holistik murid. Tumpuan kedua, akses dan equity. Prinsipnya mudah je. Semua murid, tak kira latar belakang, mesti dapat peluang pendidikan yang sama rata. Tumpuan ketiga ni pun kritikal, iaitu sumber dan kecekapan. Ini penting untuk jayakan semua ni. Pengurusan aset, dana dan tenaga pengajar mesti cekap dan berkesan. Yang keempat pula, kita ada keluasan. Maksudnya sistem kita kena fleksibel. Sistem pendidikan kita kena mampu sesuaikan diri dengan cabaran semasa dan keperluan murid yang sentiasa berubah. Tumpuan yang kelima bagi RPM ialah kemampanan. Melaluinya, kita hendaklah memastikan sistem pendidikan di negara kita ini sentiasa relevan dan mantap untuk masa hadapan. Suka saya maklumkan bahawa semua tumpuan utama ini menuju ke arah satu matlamat utama, iaitu insan sejahtera. Alhamdulillah, penerangan yang diberikan sangat jelas dan kita dapat memahami apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir kata dari Marbot X sebelum kita akhiri podcast hari ini, silakan. Saya mengharapkan tujuan utama RPM yang dihasratkan oleh KPM ini dapat kita realisasikan bersama-sama untuk mencapai kejayaan di masa hadapan. Kita telah berada di penghujung rancangan sehingga kita berjumpa di lain siaran. Jumpa lagi. Bye.